Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel, Welcome back to Stroke Pigeon official channel, everybody. So, sekarang dah pukul 6:01. Kami berada di depan Lotus Lembah Sirih Kota Baru, Kelantan. And hari ni my bestie nak make upkan aku. Since aku dah lama tak upload video, so dia cakap dia nak make upkan aku lah, sebab dia kata aku punya make up macam terlalu obvious sangat, nampak macam feminine gitu. So dia nak make up aku bagi nampak macam lelaki lah kononnya. So kita lihat bagaimana hasilnya. Try and error. Mengingat boleh robah aku make up ni. Nak try and error. Kak terkelih aku nak konyol-konyol muka. Sialah. Okay, so let's go. Weh, gapo ni? Niacinamide. Gapo ni? Nikotinam. Macam siram, tapi versi lelaki. Ada juga dia siram versi lelaki. Okay. Apa dia? Rupa dia macam sanitizer. Okay, ni. Okay. Dia sakit pinggir lah pula. Oh, gitu? Serius lah? Susah ni. Oh, tak ada bahan. Tak ada bahan weh. Susah lah aku tengok cermin. Belah cahaya tak stereo. Macam siram. Cepat meresap lah. Okay. Mimi siram ni bukan macam siram, Mimi siram. Okay. Thank you. Sepatutnya kalau nak make up kena ada tu hairband. Cuma aku tak ada hairband. Agak menyeksakan sikit sebab kita make up lagi. Mu ada primer? Ada. Guna primer mu? Boleh. Macam aku bawa bok kan. Tidak agak crack. Boleh dia primer. Jasmine. Oh, Jasmine organic. Mana primer? Ada tu aku. Patutnya kena pakai lens dulu. Tidak kat nanti. Tidak kat nanti. Sudah make up berai hidung. Exfoliating gel. Tak sini. Ni tahu. Dia benda tak sepatutnya tak belakang dulu deh. Belakang pula. Okay. Nampak duduk ni panas. Oh weh, hot tea ni apa keadaan? Pasal hidung lah pula. Cepat lari. Dia kecil je. Ni contour. Oh ni apa? Sebab acne prone skin. Oh. Okay guys, kita ada dua. Satu purple, satu hijau. Dia pakai semuka ke ni? Okay. Dia macam moisturizer tu. Yelah semuka lah ke. Sebab aku takut. Sebab aku tengok dia make up. Dia pakai area T-zone je. Tak pakai lah dekat Sini. Ni dekat. Nombor review pakai situ. Ni. Sini. Oh, cukup lah tu. Correct. Oh. Smile line. Smile line aku memang ni pun Terlebih cahaya ni. cahaya. Sinaran mentari menyinari. Wangi lah bang yo. Sebenarnya aku pakai doh tapi tak ada rasa apa-apa. Kena ada. Cushion ada. Ada. Aku tak bawa cushion anything tu. Buat cushion apa? Gambar je nama gambar. Ada. Macam
macam ni lah. Buat hari tu kau. Gila tak habis lagi. Okay guys, dah meresak guys. Okey dah. So Duk. meresak dah. Oh, very sticky. Nak tegar habis tepek benda. Benda ke apa yang boleh ditepek? Ya, tak pernah guna sini kau. Tak lagi. Tak pernah guna kau. Tak. Oh tu. Habis dah. Dah hari. Sebab ada begitu juga titik boleh nekat bahagian ni pula. Kena pakai banyak. Banyak sih. Hot lama. Kau lama. Kau habis dah. Tengok dulu kod ke apa? Oh, dia ada neutral. Ada Ni lagi. dah, Tapi dah. kod lama tu tak tubik foundation. Kau ni lagi setengah kulit aku. Kod lama tu jodoh. Tak ada kena tap-tap jadi. Ya. Macam Okay, bismillah. kena sangat. See you lah. Bismillah. Okay. Dek pertama. First time ada muar tolong make up kan. Kalau aku buat make up sendiri. Tak mata. So far kan dia punya kod dengan kulit aku. Cuba sikit. Cuba sikit je lah kan. Tapi okey je dengan aku. Setiap orang tengok tingkap dia lah 2 orang depan. Aku tengoklah tips orang yang macam dia nak blend kat hidung ni tarik gini. Dia blend. Oh ni. Kalau dia kena aku buat Buat. blend sekali lah. Saya kena tekik. Baik tak? Mana tak ada tu, tubik sikit lah tu. Dia dah kot. Banyak habis. Banyak tu. Okay, kau make up guna tangan kiri. Oh, dah kata ni. Allah. Benar kalau nak pakai gonu, pakai gonu sendiri. Aku nak gonu je. Ni. Kapo tu. Ni aku. Oh my god. Sini. Ni. Semua boleh buat. Contour. Wow. Okay, sekejap aku nak blend. Thousand years later. Mari kita close up sikit. Siap dah ke? Cushion tu dah. Okay. Dah. Next. Kau ni muat ni ni. Ada. Kau nak blend lagi ke apa? Ni tanya. Lagi tanya lagi. Ni dah lah sampai ke sini. Tu ingat. Kenapa kata dulu? Kenapa kau sila? Okay. Betul. Orang pakai pedal lepas contour lah. Lah. Sebab. Ni kita nak tengok contour lah. Ni lepas contour ni baru kita. Mana nampak? Sebab aku nampak ni kan. Tak apa, kita top up je lah. Kau macam tu.
Okay, first of all, kontur ni tak menjadi guys. Dia dab dekat tempat yang salah sikit. Tengok, sebelah hidung aku jadi besar. Oh, tak apa. Okay. Nampak dah dog yang setting je. Ni kita nak dia jadi blurry. So, tengok dia tu. Tu dia apa pun belu. Ada belu. Belu. Mana? Sini. Okay. Tak sikit. Ada tisu sego. Situ ada tisu. Apa ini? Okay. Memedo. Balik. Jadi ya sini. Dah kita pakai powder ni, kita tak nak concealer dah. Kisetan. Bila kita pakai powder, macam any mistake dekat kita punya hidung, kita tak nak conceal dah. Tu lagi. Aku ada Nak pakai brush. lagi cushion sekarang. Aku ada brush. Cushion apa yang pakai powder dah ni? Mana boleh? Main reverse gitu, aduh gagal. Jadi tu pasti jadi kan? Okay, ada. Adik aku gitu Mana juga. contour? Tak perlu ni, adik punya perlu. Ni orang ambil contour hok ni dek. Ambil hok tu pula jadi. Ni pun warna orange juga contour dia. Adik aku ada contour. Astaga. Tapi yang itu you guna gone je kat aku. Jadi ke? So tengok aku. Lu terang aku tu. Apa? Cushion. Tengok. Cepat signaling tu. Mana? Lagi tahan dia jadi situ. Ini dah. Okay, first of all, buat apa contour ni warna orange? Hah? Shade ke apa ni? Terlalu orangey. Ni kat dia. Kita hidung ni kau guess tu. Kayak bakar. Pakak lah, tidur correct. Nanti apa ni? Buat apa tak boleh blend ni Amri? Betul boleh pula. Ni ada hidung tak boleh blend. Sebab pakai Ni. powder tadi. Astaga, madam bertoyak. Dia ada brush ke dia tak nak bagi tahu. Aku rasa dia kena pakai contour aku juga ni. Tak jadi contour aku. Ni dia lebih kepada Sial kau. dia apa? Mana tu? Mana aku punya? Aku punya. Ha ni dah aku cuba. So guys, aku rasa aku kena pakai aku punya contour sebab contour dia macam haram. Contour dia orange. Tak boleh lah contour orange ni. Dah hidung aku dah macam apa dah ni. Over sangat sini mungkin tak apa situ. Fail. Ni nak jaga no. Balik. Ni guna ni.
Lepas tu nak kena paku macam balik. Tengok apa sangat ni. Jadi tino tak lihat. Kasih sikit aku Syah. Okay. Buat apa? Aku kerti pakai sini je. Sini. Apa? Buat ni muat ni. Okay. Pada kontur aku lah ni. Mana ada kontur aku ni? Kontur ni. Shit yang gitu. Boring weh, aku tak suka hot gini. Suka hot gini. Ni bojol lah. Putih lah. Kontur dia putih. Kamu. Kerabu. Dia memang kena kerabu. Sebab dia bagi efek layar. Efek guys. 21 minit dah ni. Tak siap lagi dekat. Cepat Amri. Sama je kita. Belum dah aku guna 22. Ni nak basahkan ni guna setting spray tau. Basahkan spray, guna setting spray. Mana nutup dia? Ada satu spray. Wow, le. Wow. Itu masa kita make up dekat Aeon tu, guna spray kebiahum tu, bukan setting spray, jadi cacat make up aku. Sakit. Tak usah dah guna hot ni, nak guna hot baru. Sedap nasi pupah aku. Dia dah pakai make up aku hari tu. Sebab baru sudah memaya kan, make up mula tak acap. Pasal sedap dia nak pakai span baru aku ni, tak pakai lagi. Amboi. Okay, dah. Bau dia bau yogurt. Now I nak pakai apa ya? Powder. Ada tinggi. Apa pergi lah tengok. Kontur dulu dah bongok. Mana kontur aku tadi? Masuk. Tino rasa. Mana gitu. Mana aku punya kontur tadi? Okay, jumpa. So kita ambil kontur ni. Aku pakai brush aku kalau dia jadi. Okay, brush ni. Ya, aku nak beli bag makeup lah. Tak silap guna bag ni. Ni.
masa interview pun aku make up weh. Astaga. Benda tak tanya pun, sini tak tanya pun. Make up lah. Muka aku. Make up tipi-tipi lah. Nak berjumpa. Okey dah. Ni bawa kontur Mari. Ni gak orang je lah. Meh-meh pun pakai shadow. Cuma kotor mu, aku tak sini nampak tu. Macam over tu ada over. Aku rasa konturmu lagi over. Tiba-tiba nyoreng di hidung. Tak aku pelik aku tengok. Okey lah, kat ni tak nak bagi tahu. Dia diam muka dia. Oh, dah aku serabut dah. Bagi dia menggolek. Ni bukan mu make up aku ni, aku make up dia sendiri. Dah. Lepas tu kontur pipi. Dia comel lah. Shade ni memang sebab mu putih dah lah ni. Kalau mu pakai masa form 1 dulu aku rasa tak jadi. Tak jadi Ameri. Jadi Americano. Okay. Powder. Mana? Pakai puff aku. Puff dah. Span. Kalau aku begini tak peduli. Oh, tak apa sangat. Okay guys. Tak jadi guys. Aku rasa aku pandai make up lah gede. Tak ada make up kau pergi. Betul. Dia bilang lagi. Ya. Aku tak pandai make up kau ya. Aku tiajar. Konturnya belum. Aku cakap. Pipi tak kontur lagi. Okay. Pakai shadow. Nampak tak? Kena blend lah. Sebab warnanya natural. Aku nak blend gitu. Pakai mana-mana ni. Gilunya pakai shimmer mata. Astaga. Nampak beda kamera. Ni jemilan. Dah kaki cover ni juga kan. Okay. Tak kena apa. Okay. Dep. Ketuk lah tanya. So kita punya plan untuk dia make up aku gagal guys. Gagal segala gagal. So maybe lighting. Lepas ni kita ambil gambar sunset. Gambar lagi lepas powder. Aku pipi tak shading tu. Nak pinjam brush. Brush pun sedap genda. Ini dia. Ni nanti aku. Okay.
Ada lagi ke tu? Ni tak sini sikit untuk Rin nampak. Apa? Ais. Aku rasa something wrong with this makeup. Sebab sekali aku pakai moisturizer, kali ni aku tak pakai. Jadi aku punya under eye crack. Okay, kenapa? Sebab aku tak pakai moisturizer, pakai serum je tadi dengan primer. Tak remind nanti aku pakai serum tadi. Aku tak ada je ni sini. Tak payah. Kalau tak ada shading, please jangan shading. Kena remove mula nanti. Hmm? Bukan hino. Sungguh kata tak ada shading, jangan shading. Kena remove nanti. Jadi kedok shading aku dibenar. Biarlah. Aku tak nampak ke satu tak cermin. Kalau aku ada cermin makeup. Okey lah. Okey dah. Dia apa? Okey. Eyeshadow guys, eyeshadow. Akut. Jangan tengok nak kau bakar je. Jom. Tapi nampak ke dia punya apa tu? Highlight. Okey lah. Okey. Apa macam tak nak- sama nak makeup kali ni dengan makeup sebelum ni. Masa aku pergi patah tu. Macam lain. Sama lah. Ni itu. Oh, dia letak shimmer pula dong lah. Aku tak makan kau ni kalau aku makeup. Sebab nampak putih tu. Dulu aku letak dulu masa mula-mula belajar shading. Nampak apa nampak macam ni. Dia sama. Ya. Sekejap aku nak blend. Bunyi main nak tak kat YouTube. Okay. Mascara weh. Kenapa sekarang? Dok, mascara ni aku pakai sebab nak gelap aku punya bulu mata. Kalau tak pakai agak kelabu asap lah bulu mata mu berigak lah makeup. Mana? Mascara aku hilang. Tak ada. Ni dah sungguh ni so. Pernah hilang tak? Tak. Tapi nampak pinky-pinky sikit.
tu belakangmu. Bodoh lagi. Gua ni tak ubah. Yelah, ada duduk game. Mana tahu. Tak ada beda ni. Pakai-pakai apa? Tutup. Lens aku ni bila nak pakai. Sekejap. Lens ke apa ni? Pakai waktu dah. Dia buat macam gini ni. Bergaram. Okey. Oh, bagus. Lepas tu dia punya applicator. Tak ada semua hari ni kan? Ni dik faham kan? Galaxy. Dibang. Bakar tu dulu. Kata rumah tu dulu. Tak. Kena bakar tu dulu. Meh, sebelum ni aku pakai betul malam. Macam tengok lah aku pakai makeup dom ni. Aku nak tag kan tu. Boleh je. Aduh, pakai terbalik. Hot left aku pakai right. Hot right aku pakai left. Biarlah sepatu dulu. Dan Aku sabut ni kan pakai lens beraya hidung. yang lens pula. Kita nak pergi mana ni benar? Yang tak ingat. Makeup kau okey je weh. Allah, makin letak shimmer tengah tu jadinya. Nyalo. Lip balm. Mana ni? Allah, bukan apa tu? Bukan apa tu? Seperti Sunscreen apa tengah-tengah malam ni? tengok. Dia baru ni. Okey, lip balm. Sama lah. Mesti teracun. Siapa yang racun? Yang sebelah ni lah, satu lagi. Oh, dia tahan. Oh, ni. Kau putih tangan kita. Ya, betul. Apa sih? Tangan aku putih dah. Babi megoh teh. Oh, buat apa? Buat apa mereka gitu? Aku tak ada mereka gitu. Tak jadi makeup jatuh ni, jadi makeup tena. Sebab aku terpecet mana. Merah pasal aku. Dah lah mata aku ni pink dah. Lagi berubah shadow dia. Palecu pula megah bodoh lah. Weh, remove weh. Okey. Ni lah makan ni je lah. Mana bisa. Boleh. Percaya. Bibir tobat.
Ni Wina. Sangat. Tutup mata sikit. Lepas tu bibimu tu kan Remove. remove. Kau nak pakai kau ni je. Mana bisa. Mana bisa. Bagi je tak aku. Habis kontur aku. Kau ni. Betul lah. Sebab sini nampak ni. Sebelum ni aku kontur ni nampak gitu bang. Yo, ni over sangat lah. Tak ada siapa. Gelap pun gini. Tak ada siapa pecah aku. Tak ada siapa cara. Okey lah. Okey lah. Adalah juga kontur tu. Bibir I. Oh, jadi gitu. Pakai lipstick kau tak ada. Dok. Ni lah aku pakai lip balm ni lah. Kita betul kita. Pelik. Kalau hak aku ni memang aku. Oh, ni hidup ni. Jasmine Organic dah aku beli. Lepas tu aku tengok perbezaan. Ayuh, mesin kau ayuh mau betul ni. Dah aku beli lama dah. Lip glow ni. Sama je. Sama je. Beli ke? Pakai sikit. Aku pakai banyak. Nak tisu lah. Tak apa, tisu ni ada. Tak ada dah. Kering dah tisu tu. Okay, bismillah. Tak apa mau paman. Ambil batu ni. Kecuali aku duduk RM1,000. Okey dah sikit. Okey. Nampak pink lagi, Bi. Nampak pink lagi tak? Dah kan? Kurang lah apa tak. Okey dah. Okey dah, setting spray. Tak ada apa dah kan? Setting spray. Dah setting spray aku. Okey. Tekuk tak ingat. Makan ni. Tengok ubah. Bangku tu. Bang yogurt. Okay. Spicy lock it make. Ni setting spray. Aku tu buat. Tak salah beli. Nampak aku. Apa tu? Dia gelap. Lipstick kan. Ya Allah. Gelap. Takut lah. Dikit lah. Takut aku. Mak ombre lah ni. Ombre, sial lah. Tak sih. Baby aku bahaya jadi putih nanti. Kita make up nampak biasa. Tapi aku make up nampak over. Pakai banyak kesel ni. Banyak ke apa? Aku punya shading ni buat macam comel lagi ni. Pada aku. Tak ada shading. Lepas kita dah setting spray tu nampak glowing sikit. Okay. Dah lah, tu je lah. Okay, so kita dah nak pergi Aeon. Gila ni 43 minit. Gila aku nak edit Gano. Okay lah, bye. Thank you for watching.